Dulu aku ingat semua kerusi ni sama. Sampailah aku kena slip disc. Aku dah tukar macam-macam jenis kerusi untuk kerja. Aku dah pernah pakai kerusi yang murah, kerusi gaming, kerusi leather. Aku pernah guna juga kerusi yang harga beribu ringgit. Semua yang aku guna sebelum ni, aku boleh cakap aku memang kesal gila. Memang menyesal amat. Dan lepas aku dah guna bermacam-macam jenis kerusi tadi, sekarang aku pilih untuk guna kerusi ni. Kerusi daripada Nature, model Hammock 2. Kerusi yang memang betul-betul sesuai untuk korang yang memang jenis menghadap komputer seharian macam aku. Yang best ni pasal kerusi ni, dia guna mesh material. Permukaan mesh ni berlubang-lubang. Dan benda ni bagi aku sangat-sangat sesuai, especially untuk kita cuaca dekat Malaysia ni. Dah tak payah guna leather lagi. Leather tu panas man. Dan kerusi ni juga datang dengan 3D headrest untuk support tengkuk korang. So kalau korang bersandar dekat headrest ni, rasa stres, rasa sakit dekat tengkuk korang tu confirm akan lega. Kerusi ni juga datang dengan 3 locking position. Kalau korang nak tegak, kalau korang nak sandar sikit, korang boleh adjust dekat kerusi ni. Ketinggian dan juga seat depth pun korang boleh adjust juga. Yang ni yang paling penting sekali. Kerusi ni datang sekali dengan dynamic adaptive lumbar support. Ni untuk pastikan yang korang punya tulang belakang tu tak stres bila duduk lama. Ini benda yang paling penting, especially kalau korang yang pernah kena slip disc ataupun kepada korang yang memang ada rasa sakit dekat tulang belakang. Mungkin sebab korang punya kerusi tak ada lumbar support. Lepas aku pakai kerusi Nature Hammock 2 ni, lega. Okey, dua benda yang seterusnya ni benda yang paling aku suka pasal kerusi Nature Hammock 2 ni. Satu, pasal dia punya 5D armrest dia. Korang boleh tinggikan, rendahkan, boleh pusing ikut kesesuaian kedudukan tangan korang. Aku siap boleh letak tangan aku dengan selesanya masa aku guna smartphone. Benda yang aku tak boleh buat dekat mana-mana kerusi sebelum ni. Dan satu lagi benda yang paling best pasal kerusi Nature Hammock 2 ni, dia punya multi-function footrest. Benda ni yang paling best sekali man. Especially kepada korang yang menghadap komputer dengan cara yang santai. Nak tengok movie, nak tengok TV series, korang boleh keluarkan je footrest ni. Dan lepas tu korang boleh melunjuk kaki. Korang nak duduk bersila, korang nak duduk macam mana pun boleh. Dan yang pastinya kaki korang tak tergantung lagi lepas ni. Ada tempat untuk kaki korang tu berehat. So sekarang aku lagi yakin dan yang penting lagi selesa dengan posisi duduk aku lepas aku guna kerusi Nature Hammock 2 ni. Itulah kadang-kadang benda yang paling penting untuk kesihatan tulang belakang kita datang daripada kerusi yang kita duduk setiap hari ni. So pastikan korang pilih kerusi yang betul. Nyaman.